Bolehkah kita semayang berimam yang gagap? Boleh. Imam gagap boleh. Tapi syarat dia gagap sedikit. Kerana kaedah kita al-qalilu kal adami. Benda yang sedikit seperti tidak ada. Contoh sedikit yang boleh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh sedikit, tidak mengganggu. Faham lagi? Tapi kalau banyak tak boleh. Kenapa? Dikira ummi. Ibnu Hajar pun kata ummi, Syekh Ramli pun kata ummi dalam Nihayah dengan Tuhfah. Faham? Bila ummi tidak sah jadi imam kalau makmumnya qari. Nampak? Mana gagak yang banyak? Bismillah. Iyyaka na'budu wa la mai lagu tu. Faham lagi? Nah, ada tak imam itu? Dah dia imam makmum boleh lah. Sah semayang dirinya, tidak boleh jadi semayang atas orang lain. Okey? Kita aja dengar. Dia nak pergi luar ni tau. Tapi dia baca di luar molek. Tu berat. Wah kali. Dia kalau dia dalam semayang tu gagak, patut luar gagak. Patut dia nak pergi beli nasi lemak. Nasi lemak baru tu gagak. Tapi cakap luar molek, semayang gagak. Pelik kau. Tahu tak? Jadi kalau imam gagak panjang sangat, susah dah makmum. Susah nak beli akad takbir. Allahu akbar. Haleluya lagu tu. Siapa ke salang tu gagak lagi. Makmum pun cakap askabunaya. Soalan terakhir. Allah lelah lah yang pokok ni.